مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ashraf bin Arwansyah dari Unit Pendidikan Islam 2 ingin menerangkan mengenai subjek PIMK 1124 Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami. Tajuk yang saya akan bentang pada hari ini adalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum kita pergi lanjut pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mari kita kenal dulu siapakah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini merupakan Khulafaur Ar-Rasyidin yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar. Nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Lahir pada tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah, Semenanjung Arab dan diberi gelaran Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dan batin. Beliau wafat pada umur 63 tahun akibat dibunuh dan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan hamba kepada Muwairah bin Syu'bah. Beliau terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau merupakan seorang penentang yang kuat terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau memeluk Islam, beliau menjadi seorang yang kuat dalam mempertahankan agama. Terusnya kita pergi kepada era kegemilangan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, pembukaan wilayah Islam secara besar-besaran. Peristiwa ini amatlah penting kerana pada zaman beliau, tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Parsi di dalam perang Al-Qadisiyah serta menundukkan Syam dan juga Mesir. Hal ini memberi impak yang besar kepada pentadbiran Islam kerana pada waktu itu Islam merupakan antara kuasa terbesar di dunia pada waktu itu. Seterusnya, pemunculan takwin hijrah di mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab merancang dan membuat pemunculan takwin hijrah bagi memudahkan urusan-urusan sistem-sistem surat-surat dan merekod peristiwa-peristiwa penting. Takwin hijrah ini diambil mengikut hijrah Rasulullah SAW dan dia kekal sehingga ke hari ini. Seterusnya, dalam aspek pentadbiran, beliau telah membahagikan wilayah Islam kepada beberapa kawasan. Hal ini Sayyidina Umar Al-Khattab melantik beberapa gubernur untuk mentadbir setiap wilayah. Beliau juga menumbuhkan sistem kehakiman. Hal ini bagi memantau pegawai kerajaan bagi memastikan keadilan dan integriti sentiasa terpelihara. Yang diberi makna bahawa tiada sebarang rasuah berlaku dan pelbagai lagi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini terkenal dengan sikapnya yang adil, tegas dan bijaksana dalam melaksanakan hukum Allah. Sikap amanah dan tanggungjawab menjadikan era pemerintahan beliau dikenali sebagai zaman keadilan dan kemakmuran. Hal ini disebabkan itu beliau digelar Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dan batil. Beliau juga dikenali sebagai pintu terbukanya fitnah, iaitu pintu penghalang daripada terbukanya fitnah. Seterusnya, beliau terkenal dengan pengurusan kewangan yang cekap. Hal ini dengan mengadakan penubuhan Baitul Mal yang membantu menguruskan harta negara secara sistematik, seperti membelanjakan harta negara ke arah Islam dan umum. Harta negara diagihkan kepada rakyat memerlukan serta digunakan untuk kepentingan umum seperti pembinaan masjid dan membantu orang yang amat memerlukan. Tidak memakan seorang dan tidak mengambil duit tu pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, kita pergi kepada sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab pada zaman pemerintahan beliau. Yang pertama, pentadbiran wilayah. Hal ini sama seperti apa yang saya terangkan tadi, iaitu beliau telah membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian dengan melantik pegawai yang bertugas, iaitu gubernur, setiausaha dan ketua-ketua jabatan. Pegawai yang dilantik akan diperiksa harta dan kepribadiannya untuk mengelakkan berlakunya salah guna kuasa,
atau mengambil kewangan yang tidak sepatutnya diambil. Pemeriksaan ini akan diadakan setiap tahun. Pegawai itu akan datang ke Mekah untuk membuat laporan pada setiap tahun. Seterusnya, beliau mengasaskan aduan. Apa itu aduan? Aduan ialah daftar atau buku catatan. Diwujudkan untuk mencatatkan nama tentera dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. Bayaran sara hidup dibuat berdasarkan jasa seseorang terhadap Islam. Semakin kuat jasa seseorang itu, semakin banyak bayaran yang seseorang itu akan dapat, terutama semasa proses perluasan wilayah Islam. Semangat beliau yang seterusnya, beliau juga tidak hanya memfokuskan kepada ekonomi, malah beliau juga memfokuskan kepada agama. Hal ini dengan memperkembangkan pelajaran Al-Quran. Antara langkah yang diambil untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran dengan menyediakan guru-guru untuk menggiatkan Al-Quran. Guru-guru dihantar merata-rata tempat dengan ganjaran gaji yang lumayan. Pada peringkat wilayah, sekolah telah ditubuhkan masjid untuk mengajar pelajaran Al-Quran. Golongan yang menghafaz seluruh kandungan Al-Quran akan diberikan ganjaran. Hal ini telah menarik minat rakyat untuk menghafaz Al-Quran. Hal ini telah menunjukkan bahawa kebijaksanaan Saidina Umar bin Al-Khattab dalam menarik dan menyusun bukan saja di bidang ekonomi, malah di bidang agama. Dan seterusnya, beliau memperbaharui taraf dan kedudukan golongan hamba. Dalam hal-hal tertentu, taraf golongan hamba akan disamakan dengan tuannya. Bagi menjaga, membina kepentingan sosial, iaitu taraf dan kedudukan golongan hamba dalam masyarakat. Satu perubahan telah diadakan. Hamba tidak boleh ditindas, manakala hamba yang mempunyai keluarga dilarang daripada dipisah-pisahkan. Hal ini, Saidina Umar bin Al-Khattab telah menaik taraf kedudukan hamba yang dulunya dipandang hina oleh tuannya. Malah tarafnya tidak sama dengan tuannya. Sumbangan beliau juga tidak dilupakan dengan beliau menubuhkan Majlis Asyura. Apa itu Majlis Asyura? Majlis Asyura iaitu lembaga atau majlis perundangan negara yang tertinggi, telah ditubuhkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Antara tanggungjawab majlis tersebut adalah menentukan polisi negara yang berkaitan dengan hubungan luar dan pemerintah negara. Majlis Asyura juga membincangkan masalah tentang politik, sosial dan juga keselamatan. Majlis Syura terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah, beliau mengatakan bahawa Umar adalah pintu penghalang berlakunya kekacauan dalam umat Islam. Namun selagi Umar masih hidup, pintu itu masih kukuh. Umat Islam berada dalam keadaan bersatu padu. Namun Sayyidina Huzaifah berkata bahawa pintu ini tidak akan dibuka dengan elok, melainkan dipecahkan, iaitu sama maksud dibunuh. Jadi kalau kita tahu, pada zaman Sayyidina Umar ini fitnah tidak berlaku secara peperangan saudara atau dalam berbentuk mazhab, banyak mazhab. Jadi selepas jatuhnya Empire Parsi dalam panji Islam, muncullah gerakan-gerakan dalam ni yang menyasarkan Islam. Mereka tidak mampu melawan Islam. Jadi mereka berfikir dengan secara mendalam, iaitu mereka serang secara sembunyi-sembunyi, iaitu meruntuhkan kepimpinan Islam dari dalam, bermula dengan menyasarkan sendiri kepada Khalifah Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi sepanjang 10 tahun pemerintahan Saidina Umar ini, Saidina Umar ini sangat peka terhadap benih fitnah. Antara langkah yang beliau ambil termasuklah mengawal ketat para gubernur dengan memastikan pimpinan di bawah jauh tidak menyalahgunakan kuasa, iaitu beliau melantik sistem kehakiman bagi memperhatikan tingkah laku gubernur
supaya tiada salah guna kuasa atau pengambilan tidak sepatutnya berlaku. Seterusnya, beliau menengani pencetus kekeliruan seperti menghukum individu yang cuba menyebarkan tafsiran agama yang mengelirukan demi menjaga akidah orang awam. Namun pintu ini tidak dapat bertahan lama apabila terjadinya tragedi di mihrab, detik pecahnya pintu fitnah. Puncak kepada fitnah ini berlaku pada waktu subuh di Masjid Nabawi. Seorang hamba yang bernama Abu Lu'lu'ah yang merupakan hamba kepada Mughirah bin Syu'bah, berasal daripada orang Parsi, telah bertindak menikam belakang Saidina Umar ketika beliau sedang menunaikan solat subuh dan menjadi imam. Tikaman itu bukan sekadar serangan peribadi, tapi simbolik kepada pecahnya benteng yang dikatakan oleh Abu Huzaifah sebentar tadi, keselamatan umat. Dengan syahidnya Saidina Umar, pintu yang selama ini menyekat fitnah dan hancur, dan selepas itu bermulalah era ujian yang lebih besar buat umat Islam, iaitu era berlakunya fitnah. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Umar ibn al-Khattab amat meninggalkan kesan yang sangat besar dalam pemerintahan umat Islam. Beliau seorang pemimpin yang tegas, adil dan sangat mengambil berat tentang rakyat. Sepanjang pemerintahan, wilayah Islam berkembang dengan pesat. Sistem pentadbiran disusun dengan baik. Baitul Mal dan sistem kehakiman diperkenalkan dan kebajikan rakyat sentiasa dijaga. Walaupun terdapat bermacam-macam ancaman, cabaran dan fitnah, beliau berjaya mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Pemerintahan beliau menjadi contoh kepada semua pemimpin bahawa keadilan dan amanah adalah perkara yang paling penting. Siap. Kenapa? Sihat. Siapa ni? Aku lihat. Oh, dia. Kenapa? Saya aku ada nak tanya ni. Kenapa Saidina Umar Al-Khattab kan, dia selalu sangat keluar malam. Oh. Dia sebenarnya Saidina Umar Al-Khattab ni keluar malam sebenarnya nak tengok rakyat dia. Jadi apa tujuan dia kan? Tujuan dia sebenarnya, bila tengok rakyat dia susah, dia bantu rakyat dia pada waktu malam. Nanti rakyat dia tak tahu siapa yang bantu sebenarnya. Okay. Faham? Lagi kan? Ada lagi? Kan? Apa sifat-sifat Saidina Umar Al-Khattab ni yang kita boleh jadikan teladan? Antara sikap yang kita boleh jadikan teladan, ketegasan dia lah. Dia kan tegas. Syaitan pun takut kan dia. Dia garang lah. Memang garang. Jadi contohnya dia buat sistem kehakiman. Dia adil lah kiranya, adil. Jadi dia tak, gubernur-gubernur yang ni, dia tak nak gubernur ni makan kuasa. Jadi dia memang seorang yang adil, tegas. Jadi sebab tu pemerintahan ni berjaya. Dan boleh dicontohi sehingga sekarang. Jadi faham? Faham. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, jadi itu saja video pembentangan saya berkaitan zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.